Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Baktila. Kali ini adalah series yang kita akan cerita tentang warisan Melayu dalam tema Melayuku Jangan Hilang. So, hari ini ada tamu jemputan yang saya rasa istimewa dan kita sebenarnya terharulah datang daripada jauh hari ini. Kerana beliau adalah seorang, boleh katakan aktivis lah yang dah lama dalam warisan budaya ni dan ada galeri sendiri di Bangi. Jadi hari ini tanpa membuang masa, saya nak memperkenalkan iaitu Tok Siak Arembawi. So, Tok Siak, selamat datang ke podcast Baktila. Terima kasih sudi ajak saya. Mungkin sebelum dia macam dengar lama, tapi saya muda lagi. Dengar lama tu awak sebut lama tu ingat saya tua kan? Saya muda nama lagi. Tok Siak kan? Nama Tok Siak. Umur baru 24. Lah, atas sikit daripada saya je. Okey. Okey, Tok, macam mana kalau kita sebelum kita lebih mendalami nanti kan, boleh tak cerita macam mana asal-usul tu boleh terjebak dalam orang kata sampai buka galeri semua sekarang ni kan? Apa yang sebenarnya trigger point tu lah yang dulu tu? Ada tak cerita dia? Yang ada galeri ni? Sampai nak buka galeri, sekarang pun nak buka apa? Yang di perkampungan apa? Budaya. Perkampungan budaya. Terdapat Rembawi. Panjang kalau nak cerita tu panjang tu kan. Tapi tak apalah, saya cerita kat mana terbit dia kan. Orang ingat saya ni, orang kenal saya sebagai penjaga warisan budaya kan. Sebenarnya saya ni anak gelanggang. Saya anak gelanggang. Di mana wujud sebelum ni saya bekerja di satu sektor swasta. Career saya kat situ. Jadi sebelum ni kerja di swasta? Ya, sebelum ni saya bekerja. Jadi masa bekerja tu saya duduk di KL lah. Di Klang Valley ni saya duduk kat sini. Saya duduk dalam satu sektor korporat. Yang duduk sebagai strategi marketing kat situ. Saya duduk dalam dunia tu. Di kat situ saya nampak satu sisi gelap orang Melayu. Saya bergaul satu dunia yang asing pada saya sebagai anak kampung lah. Kan? Jadi dalam dunia tu saya dapat tak ada saya nak cerita detail, tapi dunia gelap lah. Dunia yang mana anak Melayu hancur kan, orang kaya gunakan kekayaan dia untuk beli dia punya apa dia dah nak lah kan. Saya duduk dalam dunia tu sebab saya duduk dunia korporat. Saya duduk korporat. Saya pernah kerja dengan Container National kan, pernah kerja dengan syarikat oil and gas kan, saya pernah kerja dengan Simin kan. Jadi saya duduk dalam dunia tu, saya bergaul dengan satu Melayu yang eksekutif. Dunia dia masa kan. Jadi saya nampak ketika itulah saya nampak kawan-kawan saya yang berada dalam dunia tu, saya seorang yang nak gelanggang. Yang lain tak pernah berada dalam gelanggang kan, tak pernah ada gelanggang. Cakap macam mana dia orang boleh jadi macam ni kan. Jadi bila saya balik, Allah izinkanlah saya balik ke Rembau. Saya balik ke Rembau. Masa tu saya dengan Petron bekerja di Petron Port Dickson. Saya tengok tak ada orang silat, tak hidup kat Rembau. Di Sembilan ni tak hidup silat dia, tak hidup. Jadi kat situ start saya kumpulkan orang silat. Saya kumpulkan orang silat. Maka tahun 2013 wujudlah Majlis Warisan Tanah Beradat. Saya pengasas dia. Boleh tanya Cikgu Tajuri, boleh tanya dia orang hidup ini, Haji Ramlan, Datuk Raja Maulana, boleh tanya. Saya pengasas. Saya pengasas Majlis Warisan Tanah Beradat sebab saya nampak gelanggang ni yang menyelamat anak Melayu. Kan? Jadi kat situ masa tu saya dah kerja di KBDT. Saya kerja di Putrajaya. Saya tengok tak boleh buat part time ni, kita kan. Tak boleh nak fokus untuk part time yang tadi tu lah. Tak boleh kan nak pergi jumpa orang ni, nak apa semua kan, nak satu kan dia orang. Jadi saya ambil keputusan berhenti kerja. Berhenti saya berhenti. Terus saya notice 3 bulan, saya terus berhenti. Saya rasa rumah nak kena lelong, kereta kena tarik. Ya? Saya rasa zaman saya berhenti tu, awal-awal berhenti tu, saya berhenti. Jadi saya ambil keputusan macam mana saya nak rapat dengan orang silat ni. Saya bukan minat keris. Saya bukan orang keris. Saya orang buah buku. Apa nak main keris? Kan kita tak minat pun keris. Jadi masa tu sahabat saya Sufi Saudagar Warisan kan. Dia kata main nak keris. Dia kata masa tu dia dah mula menjaga keris.
Siapa nak beli keris ni? Tu kan. Ni 11 tahun lepas ke? Ni 11 tahun lepas 11 tahun lepas ni? 11 tahun lepas. Kata, okay, saya start ini benda yang saya nak buat untuk saya duduk dengan orang silat. Kalau saya jual baju, saya jual air, saya jual roti canai ke, saya jual ikan keli ke, saya tak dapat bersama dengan program-program silat. Jadi saya ambil keputusan jual keris, jual capal, jual busana. Kat situ lah. Jadi kenapa daripada yang tadi tu kan, Melayu yang kita kata eksekutif tu kan, kenapa ada apa kaitan dia dengan yang tadi gelanggang tu? Adakah gelanggang tu membantu dari segi orang kata jati diri ke kan? Itulah. Jadi di gelanggang ni kita tahu, kita belajar untuk bina jati diri. Di gelanggang kita belajar untuk membuat keputusan mana baik dan buruk. Itulah harmoninya gelanggang Melayu ni, silat Melayu ni. Yang saya nampak bukan saja guru agama yang ajar tentang mengenal Tuhan, tapi di dalam gelanggang guru-guru silat mengajar yakin kepada Allah Ta'ala ni, yakin kepada Tuhan. Sebab dalam gelanggang sepadan kita nyawa. Kan, kau tak tepih keris ni mati. Mana dia letak keyakinan dia kat situ kan. Jadi kat sinilah mendidik dia tentang adab dan adat, tentang salah silah, sopan santun, perketi seorang Melayu, disiplin seorang Melayu di dalam gelanggang, anak gelanggang. Dan hari ini bila saya sebagai orang yang menjaga keris sepenuh masa, saya jumpa sangat ramai Melayu yang hebat-hebat yang pernah berada dalam gelanggang. Ketika sekarang ni lah, bila saya jumpa dengan kolektor-kolektor yang hebat, yang boleh beli keris sampai 30,000, 40,000 kan? Hebat kan? Hebat lah. Kalau gaji 5,000 dia tak boleh beli keris macam ni kan? Bisnes-bisnes orang yang berkejayaan, dia pernah seketika berada dalam gelanggang. Jadi kat sini kita nampak peranan gelanggang ni dalam sosial budaya Melayu ni penting untuk bina jati diri anak bangsa kita. Jadi itu yang tengah saya lakukan sekarang ni sekarang ni yang tengah saya lakukan. Sebab ada bidalan mengatakan kan, sayang saudara ketika berada. Memang itulah orang Melayu ni pun kan, dia nak tengok kau berjaya kat mana, baru dia akan datang mengikut. Jadi inilah yang saya pertontonkan. Sebelum ni saya menjaga tepi jalan, saya ada kedai kecil, saya tahu tak boleh, aku punya cakap ni tak dengar, aku buat galeri. Sampai satu galeri, okey, orang mula pandang, mungkin buyer saya orang pandang, Tok Siap gini-gini, tapi orang atas tak pandang. Kan, aku tak kata tak boleh, aku kena buat perkampungan budaya pula. Kita pergi lagi besar kan, bagi cakap ni atas lah dengar. Hari ni launching perkampungan budaya tu? InsyaAllah hari ni. Hari ni? Hari ni pula. Hari ni saya buat launching. Hari ni launching. Podcast keluar apa? Minggu depan Apalah, nanti kita mungkin potong yang pendeknya. Okey, jadi sebelum kita nak mendalami, tadi kita dah dengar cerita Tok Siap macam mana perjalanan dia. Kita rehat dulu. Setelah rehat ni kita akan mendalami macam mana supaya penglestarian ni berlaku kepada generasi baru. Mungkin topik yang penting lah, sebab kita tengok kalau yang terlibat dalam kebudayaan ni untuk generasi-generasi yang kita kata Gen Z ni, tak nampak lah, kurang nampak lah ke arah sana tu kan. Mungkin kita akan bedah bersama-sama, gali bersama dengan Tok Siap. Mungkin ada saran-saran daripada Tok Siap macam mana penglestarian ni boleh berlaku. Tapi sebelum tu kita rehat dulu, tengok dulu video yang iklan ni. Lepas ni kita akan sambung semula. Okey, kita dah habis rehat. Sekarang kita nak mendalami lagi lah. Tadi dengan Tok Siap ni kan, kita dah dengar cerita dia, macam mana dulu perjalanan dia sampai ke tahap sekarang ni, melalui liku-liku tu. Tapi hari ni kita nak cuba mendalami lagi macam mana agaknya supaya generasi baru ni, orang kata istilah tu Melayu jangan hilang lah kan. Macam mana orang muda-muda sekarang ni, apa inisiatif yang boleh kita buat sama-sama lah. Mungkin Tok Siap boleh bagi sikit saran untuk budaya. Untuk warisan budaya ni. Warisan budaya ni, kita kena ubah mindset sikit. Itu kaedah dia untuk kita bagi warisan budaya ni berdaya tahan lah. Kita kena ubah mindset untuk kita kembangkan dia. Itulah kalau pergi kat galeri kami, kita ada moto. Moto kami, slogan kami, budaya adalah kerjaya. Kalau kita nak bertahan dalam dunia warisan budaya ni, supaya dia lebih
diminati oleh golongan muda, budaya itu sendiri mendatangkan hasil. Mendatangkan pendapatan. Itu yang saya tengah pertunjukkan, pertontonan pada orang. Maksudnya boleh meraih pendapatan melalui budaya tu lah. Budaya tu tak kisah, budaya ni luas lah. Kan kita ada makanan, kan kita ada irama, kita ada busana, kita ada persenjataan, kan. Kalau kita fokus contoh silat, kenapa silat ni tak berkembang? Saya biasa tanya orang, sebab dia tak jadi kerjaya, dia jadi hobi. Kalau dia jadi kerjaya, dia ada sumber pendapatan. Dan cikgu mak ayah hari ni dia nak hantar anak dia hari ni, macam awak dah nak ada, okey kan, mesti awak ada cita-cita untuk anak awak jadi apa. Kan, kalau dulu zaman saya dululah, walaupun umur kita tak jauh, baru 24, sikit dia beza kan. Tapi zaman saya dulu, mak ayah nak anak jadi doktor, jadi arkitek, jadi lawyer. Itu zaman dulu lah. Hari ni mak ayah mungkin nak anak jadi businessman kan. Dia nak macam tu. Kenapa tak sebut jadi guru silat? Kan? Kenapa? Dulu mak ayah tak nak anak-anak jadi ustaz. Hari ni ramai jadi ustaz sebab ustaz kaya kan. Kan? Ramai ustaz-ustaz yang kaya kan. Jadi kenapa tak nak jadi guru silat je budaya? Sebab dia nampak tok guru dia macam tu. Tak ada perkembangan. Hari ni kalau kita jadi orang, contoh ambil orang silat lah, ada karier silat tu, jadi karier dia dengan ada rumah, ada isteri, anak-anak dia hidup, ada berkereta, nampak sebagai satu kerjaya yang bagus kan. Jadi kau belajar silat, kau bagus. Saya ingat dulu macam contoh main bola. Saya nak main bola zaman sekolah, tak main bola, tak ada masa depan, arwah nenek saya cakap kan. Tapi hari ni siapa yang main bola semua steady, boleh jadi karier. So itu je untuk warisan budaya kita ni, budaya saing. Untuk lebih minat orang muda, dia kena jadi kerjaya. Yang itu kita kena buang sikit. Kan? Maksudnya ada satu stigma masyarakat ni yang merasakan kalau kita ni terlibat dalam contoh kebudayaan, dia tak boleh ada career kat situ. Dia tak ada career, dia je sekadar hobi. Sekadar hobi lah. Dia lebih kena benda buang masa. Tak ada benda jadi hobi kan. Tak ada masa depan lah. Tak ada masa depan. Tak nampak kau, so apa kau belajar ni? Kita nampak mak ayah pergi hantar, pergi motai sebab dia tengok apa, kita ada Jojo lah sebagainya kan. Dia main international. Silat nak pergi mana? Betul juga kan. Tapi kalau kita tunjukkan hari ni, kalau yang dengar pada podcast ni guru silat, macam mana kita nak datangkan dia pendapatan yang bagus? Kat sini lah bila kita fikir macam mana aku nak jadikan dia ni sebagai kerjaya aku, sumber pendapatan aku. Pertama kita kena betul disiplin kita. Kan? Disiplin kena jaga. Datang awal, kalau kelas pukul 10, datang pukul 9.30. Kan? Kena jaga disiplin. Kemudian silibus kena betul kan. Jangan suka-suka hati nak mengajar. Hari ni nak mengajar kaki, esok nak mengajar tangan, esok ulang minggu depan. Cikgu yang minggu lepas ajar dia pun dah lupa. Sebab kita tak ada standard yang silibus. Ini kita kena jaga untuk kita nak ambil duit ke orang. Kan, awak pun menjaga kan. Kau nak ambil duit ke orang, kau kena bagi orang tu puas hati, baru kau boleh ambil profesional duit. lah. Ya, pro lah kan. Begitu juga kalau kita nak jadikan warisan ni sebagai sumber pendapatan kita, kita kena pro lah. Kalau kita contoh kita nak buat gendang silat ni sebagai sumber pendapatan kita, kita kena pro lah. Mana kita bukan main di lapangan orang kahwin, kita main di lapangan international. Itu yang saya tengah buat. Kalau yang mana melihat Empire Rembawi ataupun Tok Siak Rembawi ni, kita bermula daripada bawah. Saya tunjukkan daripada ada galeri, sekarang saya buat perkampungan budaya. Kita nak orang tengok yang ini adalah kerjaya. Kan? Tirulah saya dan buat lebih baik lagi pada saya. Kalau dulu apa challenge dia lah masa first starting tu kan? Macam mana orang punya respon masa tu? Ada ramai support ke atau ramai yang kata tak boleh pergi ke? Family pun kata tak boleh. Family pun kata tak boleh. Bila saya kata saya nak jual keris, siapa nak beli? Kan? Siapa nak beli? Saya ingat lagi masa saya jual keris ni, ada family saya kata carilah kerja lain. Kan? Dia tak tahu harga keris berapa kan? Jadi tapi betul, saya menjaga keris masa tu okey dah. Saya dah okey menjaga keris. Saya ingat lagi family saya kata, oh jual keris. Oh kan, dia pandang benda tu macam tak ada apa tau. Tak ada value lah. Masa tu saya tak berminat ni nak pakai kereta, tak pakai. Saya duduk biasa kan. Pasal kita belajar bisnes kan. So kita jaga kita punya financial kita kan.
Lepas saya beli rumah, saya pun mula mana, kau jual keris, kau jual dadah ni. Dia ingat keris tu cikai je. Dia tak tahu harga keris berapa, dia tak tahu macam mana market keris tu macam mana. Dan siapa pembeli keris. Siapa pembeli keris. Lepas tu dia pelik, bila saya buka galeri, ada orang besar-besar datang semua. Macam mana ni? Dia tak tahu relationship saya dengan pasal keris tu. Circle tu kan. Circle dia tu. Lepas tu, macam saya kata tadi lah mula, saya lebih pada perjuangan. Saya bukannya orang yang macam kolektor keris, dia jaga tentang falsafah dia jaga tentang keilmuan tu. Tu ada orang-orang dia ada banyak aliran lah. Dia masing-masing ada dia memang pro dia bidang tu. Saya ni lebih pada perjuangan macam mana nak bagi orang Melayu faham benda ni. Jadi saya nampak keris ni dia tak ada kompetitor. Kan? Jadi kat situlah saya dapat masuk istana, saya kenal dengan orang besar kan. Networking tu kan. Jadi kat sini bukan untuk saya. Tapi saya nak bawa NGO saya yang ada. Kat sinilah kita buat program-program. Kalau orang lihat Tok Siap, banyak program kita buat. Kita buat perhimpunan pendekar lah, perhimpunan ulama' dan pendekar lah. Kita buat banyak program untuk mudahkan kerja ni, nak nampak orang Melayu. Jadi hari ni warisan budaya ni orang Melayu ni terpinggir. Orang nampak dia kolot. Betul. Orang nampak dia macam tak ada masa depan kan, komuniti. Tapi inilah orang yang warisan budaya ni lah yang menjadi tiang kukuhkan tanah air kita. Kan, satu ketika dahulu dan hingga ke hari ni. Anda kata benda ni habis generasi kita. Betul. Tak ada jiwa Melayu lah. Kalau tadi masa Tok Siap sebut kan ada orang mempelikirkan kan pasal biar keris. Kelas kelakar kan biar keris kan. Tapi kan kita tahulah hakikatnya di sebalik tu ada VVIP kan yang beli tu kan. Mungkin siapa je kalau circle-circle lah yang mungkin Tok Siap customer-customer sebelum ni. Mungkin ada yang nak tahulah kan. Itu banyak tokoh-tokoh korporat sebenarnya. Tokoh-tokoh korporat pun saya rasa membeli juga. Ya, kita boleh nampak sahabat-sahabat kita daripada Petronas, kan, Sandabi, eksekutif ni. Ya, bos dia orang lah kan. Siapa nak beli keris 15-20 ribu ni kan. Dia orang lah. Tapi sebenarnya kita mungkin ada orang dia nak meniaga. Saya bukan nak meniaga. Saya nak tahu kenapa kau beli keris. Kan? Dan bagaimana kau boleh duduk kat seat ni. Jadi bila saya selami berkawan dengan dia orang pernah berada dalam gelanggang silat. Jadi yang ini saya nampak aku kena buat something. Dia ada root yang sama lah. Dia ada root. Dia pernah gelanggang silat. Jadi berapa banyak anak bangsa kita tak berjaya lagi. Kan, berapa ramai anak bangsa kita terbiar. Saya nampak gelanggang silat ni main peranan penting untuk membina jati diri. Jadi saya lebih pada fokus pada kerja-kerja tu lah. Bukan penyaga yang menjual barang. Bukan semata-mata meniaga lah. Itu sebab orang nak jumpa saya kat galeri susah. Kan? Tu tak ada. Saya ada kat luar. Saya banyak buat kerja-kerja kat luar. Sebab bagi saya, hidup kat dunia ni bukan semata-mata nak cari keperluan untuk tanggung. Tapi kita ada tanggungjawab untuk bina anak bangsa kita sebagai, itulah tanggungjawab kita kat dunia. Visi yang lebih besar tadi tu lah. Kan. Kalau dari sudut kan dah lebih kurang dalam 11 tahun kan dalam dunia ni kan. Kalau yang Tok Siap tengok dari awal, kita tengok secara market lah kan, adakah dalam tempoh 11 tahun ni minat orang tu semakin ramai macam tahun 2025 ni kan, dengan ada TikTok, adakah awareness tu makin banyak ke macam mana? Awak nak saya komen daripada sudut mana? Sudut bisnes ataupun mungkin dua-dua lah. Okey. Kalau daripada sudut warisan budaya, kita nampak spark dia makin bagus lah. Kan? Makin bagus, makin ramai peminat, makin ramai. Mungkin orang celik dah ada platform media sosial yang bagus. Cuma info dia yang dapat daripada penjaga-penjaga ni kadang-kadang dapat cerita yang kurang baik. Nak melariskan barang, jual cerita yang bukan-bukan. Dia tak jual benda yang betul. Daripada sudut bisnes, saya dah mula ramai kompetitor saya. Dulu saya tak ada kompetitor. Kan? Dulu kita conquer sale ni. Gini sale saya agak rundum sikit. Meskipun dah makin ramai orang. Makin ramai, kompetitor dah ramai. Kompetitor pun makin ramai juga. Dulu saya ingat 10 tahun dulu ada 4 je seller. Saya, Sufi, Jaguntung, ada seorang. Keris apa dah. Lepas tu adalah seller yang lain kan. Yang seller besar ni yang boleh beli tarik barang banyak ni. Gini dah ramai lah. Kan? Walaupun dengan macam platform TikTok tu pun dah ramai lah. Lepas ramai tu juga. Kita pula
tak biasa dengan media sosial kan. Mana nak kena biasa lah dengan benda-benda macam tu. Bukanlah tak nak biasa, saya sibuk dengan benda lain lah. Saya sibuk dengan kerja-kerja NGO kan. Agak sikit lah nak train orang faham pasal keris, pasal busana ni, dia nak kena jiwa betul. Kan nak pergi cerita apa semua kan. Ada tak. Jadi kalau dari segi minat warisan tu dalam tempoh 11 tahun ni nampak makin bagus lah. Semakin bagus. Dengan movie yang keluar kan. Ada cerita dulu, cerita Mak Kilau, cerita Gayung, Pendekar Awang dan sebagainya, dah mula kan. Cuma kita belum cukup kuat. Kalau daripada segi politik, kita belum cukup kuat. Belum cukup kuat. Jadi saya nasihatkan kepada penggiat warisan budaya ni, sama ada peristatan ke busana, jangan terlalu rakus dalam menyebarkan statement-statement yang berbau resis. Itu saya nasihatkan, sebab kita tak cukup kuat. Kan? Jadi kita nampak makin bagus, peminat makin ramai. Jangan terlalu rakus untuk menunjukkan keakuan Melayu kau kan. Kita masih kecil lagi. Jangan terburu-buru lah. Jangan terburu. Sabar. Sabar. Bertenang. Susun strategi yang bagus. Tenang-tenang. Buat dengan cara yang baik. Kan? Awak takkan jumpa konten-konten saya kat Facebook, saya berbau yang rakus-rakus. Jaga bang. Jaga benda-benda ni, jaga. Jadi kita belum cukup kuat. Belum cukup ramai lagi yang minat kan. Jangan sampai cita-cita kita nak melihat anak bangsa kita ni hidup dengan warisan budaya ni tenggelam disebabkan kerakusan kita sendiri. Kita terlalu rakus kan. Terlalu rakus. Kita dah hebat, kita dah ni. Tapi sebenarnya kita kecil. Jangan terlalu sombong juga kan. Jangan sombong lah. Jangan sombong. Okay. Jadi kalau macam tadi lah kita sebut dalam tempoh 11 tahun ni nampak spark tu makin baik dengan cerita macam Mak Kilau tu kan. Nak tanya jugalah, masa keluar cerita Mak Kilau tu, memang ada tak macam gelombang tiba-tiba orang cari? Kalau daripada sudut bisnes bagus. Memang ada efek. Baju habis, cadak habis kan. Kalau sudut gelanggang, masa tu lah nak hantar anak belajar silat. Tapi hari ni dah suram sikit. Itulah masalahnya. Kita kena sentiasa ada yang menggairahkan dia. Momentum tu kena sentiasa ada. Dia drop, kena naik momentum. Inilah peranan kita sebagai penggiat warisan budaya ni yang ada kat luar. Jangan kita salahkan. Kita biasa salahan, kerajaan tak bantu kan. Kita salah keadaan, mak ayah tak support semua. Sebenarnya salahan diri kita yang tak membuat benda tu kan. Kita yang tak jadikan diri kita ni sebagai momentum untuk benda tu besar. Salahkan diri kita, jangan salahkan orang. Maksudnya contribution peribadi kita lah. Ya, betul. Jangan salahkan orang. Kita salah kerajaan tak pandang. Memang betul. Tapi kalau dia tak pandang, kita pun buat tak tahu. Tak, kita kena usaha sendiri. Macam mana kita nak jadikan dia lebih baik. Kalau menurut Tok Siap, kan nak keluar cerita ni, Gayung ni, agak-agak persiapan dari segi galeri makin banyak baju ke macam mana? Okey, untuk Gayung ni sebenarnya kami tak buat persiapan apa. Sebab kami tengah fokus pada perkampungan budaya. Okey. Satu modal lah kat sana. Kan? Kita tengah fokus benda tu lah. Jadi perkampungan budaya ni, untuk maklumat tuan-tuan, galeri tak banyak baju lah. Kan? Boleh mencari tempat lain lah kan. Galeri tak banyak. Ada lebihan raya hari tu lah. Kita tak fokus. Kita cuma fokus pada perkampungan budaya ni. Sebab kita ada satu vision yang lebih besar di perkampungan budaya ni. Kita nak bawa elemen-elemen budaya tu di situ untuk dipertontonkan dengan peringkat yang lebih besar lagi, supaya orang nampak Melayu ni ada nilai eksklusif dia. Jadi apa perancangan ke depan lah lepas nak ada perkampungan budaya ni? Kalau Tok Siap punya vision tu ke depan macam mana sebenarnya? Kita nak ada akademi. Nak ada akademi pula. Kita nak buat satu sekolah warisan budaya ni. Kita target benda tu. Dah siap benda tu. Kita nak lahirkan cikgu-cikgu yang kita bayar gaji untuk pergi mengajar. Kau tak payah pening-pening lah. Kau belajar apa? Sebelum ni kau belajar silat Gayung. Kau belajar lian. Kau mesti sini aku bayar gaji kau. Kan? Bagi sikit persen pada perguruan dia. Kita ajar dia. Kau pergi mengajar. Kita nak gaji orang ni. Kita target macam tu. Kan? Mungkin 6-3 tahun ni, insyaAllah. 6-3 tahun lagi. 3 tahun ni kita gaji orang pula. Kalau yang macam perkampungan budaya ni, berapa tahun dah plan dia tu? Dalam 2 tahun 3 tahun 2-3 tahun jugalah. 2-3 tahun lah. Daripada tanah kosong tu, saya pada tanah kosong, kita beli kayu, kita banner kat situ. And then itu yang pertama lah. Kita ada buat lagi satu pergi perkampungan budaya.
InsyaAllah hujung tahun ni siap. Kita buat lagi satu tempat. So kita jalan, kita buat perkampungan budaya. Dia bukan, yelah, satu, kita orang menjaga, kita nak kita punya rotate financial kita kan, yang baik lah. Ya, okay. Kemudian kita nak orang dengar kita punya cakap. Bukan dengar tu ikut, tak. Bila kita bercakap, kau bagi tumpuan sikit. Apa yang kita nak sampaikan. Jadi bila orang-orang besar ni, dia nak melihat kau siapa sebenarnya. Apa yang kita dah contribute lah. Apa kereta yang kau pakai, mana kau tinggal, apa yang kau ada. Itulah manusia hari ni. Dia nak tengok dululah. Dia nak tengok kita ada macam tu. Kalau kita tunjuk kita tak ada apa-apa, dia macam tak mana. Itu tuan-tuan kena faham. Ini manusia ni memang begitu. Bukan niat nak menunjuk-nunjuk, tak. Jadi bila kita duduk, kita nak bercakap dengan dia, tolong pandang dari sudut orang Melayu ni, dia perlukan satu suntikan. Kau tak nak bagi duit pun tak apa, kita tahu nak cari duit, tapi bagi ruang dan peluang untuk kita bawa satu gelombang yang warisan budaya ni boleh membina satu sosial masyarakat yang baik. Dia boleh mendidik masyarakat, dia boleh membentuk pribadi masyarakat kita yang baik dengan aktiviti budaya. Itu yang kita nak sampai pada orang yang kat atas ni. Orang atas ni lah. Orang-orang yang berada di atas tu, supaya dia nampak yang kita ni boleh membentuk anak bangsa ni. Kalau misalnya lah ada yang tengah mendengar juga kan, manalah tahu orang atas tengah nak tengok podcast ni kan. Apa contohlah peluang tu yang boleh dibagi tu kepada penggiat-penggiat ni? Okey, saya tahun 2023 saya sign satu MOU dengan Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Saya tak minta duit, saya nak guna semua masjid dalam Negeri Sembilan sebagai tempat. Ada buat MOU dia? Ada, kita ada MOU dia. Kan? Mungkin ramai yang tak tahu, itu yang saya buat kerja di luar. Saya buat MOU. Masa tu Jabatan Agama minta kita kerja sama, saya nak MOU. Masjid boleh guna untuk gelangan silat. Tak ada dah belajar belakang rumah, nompang balai raya. Sebab masjid tu institusi dia untuk orang Melayu, untuk orang Islam kan. Tarif di dalam negara kita. Jadi gunalah tempat masyarakat berkumpul kat situ. Jadi kalau di atas dengar, kami tak perlukan duit tuan-tuan, kami tahu nak cari duit sendiri. Bagi kita guna platform yang mudah. Masuk sekolah, mengajar silat dengan mudah. Kan, bawa warisan budaya dengan mudah. Warisan lah, bukan silat saja, semua platform. Mudahkan urusan tu. Gunakan premis-premis kerajaan yang tak guna pakai banyak yang jadi gajah putih kan? Bagi pada kami. Kami nak hidup aktiviti budaya kat situ. Betul juga. Kita nak guna tempat-tempat tu. Kan? Hari ni saya buat galeri, bukan tempat government. Saya buat diri sendiri. Saya buat kepengaruhan budaya sendiri. Saya buat dengan dana kami sendiri. Kan, kalau permis kerajaan yang ada yang dah tinggal-tinggal tu tak ada guna, bagi kat kami tahu nak manfaat dia macam mana. Kan, kita boleh buat juga hari Senin silat ni, hari ni silat ni, kan malam ke aktiviti kompang ke mana. Kan ada permainan tradisional kat situ, memanah. Jadi orang parent ni tahu nak lungguk anak-anak dia kat mana. Kat situ. Bagi kami. MOU tu masih ada yang dengan... Masih ada sampai sekarang? Ada, kita MOU. Mana Negeri Sembilan saya boleh masuk masjid. Kita sign MOU. Kan? Negeri lain tak ada lagi. Dan kemudian Negeri Sembilan kita buat Koperasi Warisan Budaya. Kita baru tubuhkan Koperasi Warisan Budaya. Memang base Negeri Sembilan? Saya orang Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Saya orang Negeri Sembilan kan. Tapi negeri lain boleh tengok. Boleh, kami boleh bantu. Kita boleh salurkan idea. Okey, betul. Jadi apa, kita pun tadi banyak informasi kita dapat daripada Tok Siap kan, perkongsian, lepas tu saranan untuk yang terakhir ni, untuk bagi generasi-generasi muda lah ni kan, yang kita tengok kadang-kadang bangga dengan budaya luar. Mungkin ada yang kalau budak-budak lebih kepada Jepun dengan, yalah, kita kata mungkin tak boleh nafikan mereka pun aktif dengan daripada cerita animenya kan. Jadi macam kalau untuk orang-orang muda ni, apa saranan dia lah untuk bagi peluang memahami orang kata warisan Melayu ni? Ada tak sedikit saranan atau kata-kata lah? Itulah saya kata tadi kan, untuk bagi orang muda ni minat, dia mesti nampak satu impact yang benda ni bukan sia-sia, buang masa. Ada kejaya dia kan. Cuma baru ni kita ada study sikit lah untuk benda macam tu kan. Untuk macam mana nak bagi orang muda ni dia suka cabaran kan. So kita kena tunjukkan yang hobi, contoh macam Chris, hobi kita mahal, barang kau main PS
PFI ni kan. Berapa ribu, keris sebilah berapa ribu kan. Dia nak nunjuk-nunjuk kan. Tapi tu kaedah yang tak baik lah. Tapi mungkin itu lebih berkesan untuk orang muda kan. Men-trigger dia lah. Macam dia orang bersibuk nak pakai macam barat punya, Jepun punya style, Korea punya style kan. Kita ni yang orang muda ni kena tengok barang pakai tanjak lah, boreh lah. Mungkin macam tu. Dia kena reverse psychology sikit macam tu kan. Tapi saya belum buat lagi sampai itu lah. Mungkin orang lain kalau pandangan tu bagus, biar dia buat lah. Cuma untuk kita lah, saya lebih suka tegur pada penggiat budaya. Kita tak, orang awam ni dia tak faham. Dia tak faham warisan budaya ni untuk apa. Kenapa nak kena belajar silat? Kenapa nak ada keris? Kenapa nak pergi gendang, nak main kompang semua kan? Gitar ada, drum ada semua. Kenapa nak belajar kan? Sebab kita penggiat budaya ni faham, ni ada falsafah dia, dia ada jiwa Melayu dia, kat sini melahir, kita faham. Tapi kau simpan buat apa? Kau simpan, kau senyap buat apa? Kau kena tunjuk lah. Kalau kau dah belajar silat habis, kau pergi mengajar. Yang kau simpan silat ni buat apa? Kalau kau pandai main kompang, kau pergi ajar lah anak bangsa kau main kompang. Kau pandai ikat tanjak semua, kau nak sebut ini ada rahsia turun-temurun. Kau pergi ajar lah orang. Ikat tanjak macam mana, yang kau pergi simpan buat apa? Kau nak buat mati je. Kan? Saya suka tegur penggiat. Penggiat mana level cikgu-cikgu, kau guru silat cikgu-cikgu. Yang menyampaikan lah. Yang pegang ilmu ni. Yang pegang ilmu ni, yang kau simpan buat apa? Kau dah habis jurus, kau dah habis khatam perguruan kau pergi simpan permainan ni buat apa? Kau pergi ajar lah. Yang kau tak boleh nak ajar orang buat apa? Kau malas, tu yang masalah. Kau kata sayang jati diri, sayang nak masa, tapi kau pemalas. Kan? Kau pemalas, tu yang saya cakap. Lebih banyak komplain lah. Dia komplain, kerajaan tak bagilah bantuan, susah lah, mak ayah tak nak hantar lah. Sebenarnya kau yang tak bagus. Kau yang tak nak pergi mengajar. Ni saya cakap pada cikgu silat jurulatih ni, kau dah tamat perguruan, kau dah khatam, kau pergi mengajar. Yang kau duduk kat rumah buat apa? Yang kau tak nak mengajar, kau sibuk lah kerja, OT lah kan. Kau belajar, kau ambil ijazah tu untuk apa? Kau pergi mengajar. Itu ke. Kongkuang, kau ada satu gelanggang. Kongkuang, kalau kau pandai menjahit tanjak, kau boleh ajar orang buat tanjak. Kan? Ajar orang buat tanjak. Kau pandai main gendang, kau pergi ajar lah satu. Kau pergi cari madrasah. Satu madrasah banyak sekarang kan. Penuh madrasah. Pergi jumpa kat ustaz. Ustaz, saya ni pandai main gendang silat. Saya nak ajar budak madrasah ni. Tapi kau tak nak ajar. Kau pergi ajar dia. Dia pun tak, madrasah banyak duit lah. Dia pun boleh cari gendang. Kau ajar main gendang. Lama-lama dia pandai. Kau ada ilmu. Betul. Kan? Saya cakap pada tenaga mengajar, terutama cikgu silat, saya nak gelanggang kan. Ada 3 perkara yang takkan putus kecuali kita mati. Pertama, doa anak yang soleh. Kau pun tak doa mak kau hari-hari. Lepas tu kau nak harap anak kau doa kau pun bohong lah. Kan? Kita ni 5 kali solat satu hari tu, itu pun culah nak doa mak ayah kita. Lepas tu kau harap anak kau doa kau pun tak doa mak ayah kau. Kau fikirlah sendiri. Kedua, sedekah. Okey. Betul. Kita bagi not yang kecil bang. Bukan not yang besar kita sedekah. Kita berkira dengan Allah Ta'ala. Kan orang tak nampak tabung ni RM1 kau bagi, kau bukan bagi yang 100. Kau tak percaya Allah Ta'ala dia janji. Kan orang yang sedekah tu takkan miskin. Kau dengar tapi kau tak percaya. Kau bagi not yang kecil juga. Sama lah dengan aku ni. Kan? Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Kita ada ilmu bang. Kan barang ni ada kat kita. Kita belajar, bertahun dah kita belajar. Kan, pergilah ajar. Kurang-kurang dia jadi manfaat kat orang ni. Inilah selamat kita dalam kubur besok. Betul lah. Kan, ini yang selamat kita kat akhirat nanti. Apa yang kau simpan? Kau nak tunjuk siapa? Kau nak bawa mati pergi mana? Jadi kena keluar. Kan? Pergi ajar. Apa yang kau tahu tentang Melayu? Ilmu apa kau tahu? Kau tahu ilmu ukir. Kau tahu buat ilmu buat kerih. Kau tahu buat penganan. Kau tahu buat lemang. Pergi ajar orang nak simpan buat apa? Pergi ajar orang. Jadi yang pelapis. Kurang-kurang dia pandai buat lemang. Dia pandai buat lemang. Dia boleh sara anak bini dia. Dapat juga kau pahala. Yang kedekut nak simpan buat apa kan? Pergi ajar. Apa susah sangat? Betul. Saya bukan marah pada masyarakat. Masyarakat dia tak faham tentang dunia Melayu. Yang saya marah adalah penggiat. Kita ambil tak payah banyak lah. Apa ni? Siapa nama Din Din. Kan? Berapa banyak perguruan silat? Negeri Sembilan ni ada 100 lebih dekat 200 perguruan silat. Tak payah ambil 100 perguruan silat. Setahun dia keluar seorang jurulatih. Setahun seorang. Katalah setahun seorang jurulatih dia dapat habis budak khatam. 100 daripada 200 ni kita ambil separuh, 100 keluar seorang jurulatih. 100 orang. 100 orang ni dia pengajar 5 orang.
Dia ada 500 orang dah yang faham pasal Melayu. Betul. Kan? Tapi kau tak kuat, kau tak bergerak. Lepas tu kau marah, oh dia mentang-mentang dia pemuda UMNO, dia mentang dia kerajaan, dia dapat tempat macam ni. Kan, silat kita tak tempat. Kau tak buat kerja tu. Kan, cuba kau pergi kau mengajar 5 orang pun tak apa, 3 orang pun tak apa, kau ajarlah dia. Lama-lama dia pandai, esok dia tambah. Tapi kita tak ada rasa macam tu. Kurang berbuat lah. Kurang buat, sembang lebih. Cakap tak ada. Kurangkan cakap, banyakkan kerja. InsyaAllah, saya yang menjaga ni, saya menjaga, saya ada 5 gelanggang. 5 gelanggang? 5 gelanggang saya mengajar. Kan, siang menjaga, yang aktif dengan NGO, petang kan saya turun, yang kami kan, petang kan saya mengajar di madrasah. Saya lari jap, tengok mengajar madrasah. Boleh bang, boleh. Kan tak boleh, boleh. Korban lah sikit. Dunia tempat penat-penat, tempat susah-susah, apa yang nak senang-senang kat dunia. Betul. Kat sana insya-Allah. InsyaAllah. Nanti sana rehat lah. Sehat, rehat, senang. Kan? Kat sini susah-susah lah. Okey, nampaknya Tok Syak tadi dah bagi kita saranan. Tapi dia boleh cakap sebab dia walk the talk kan. Kita tengok dia punya hasil dia memang ada lah. Jadi bukan dia sembang-sembang kosong. Itu yang menarik Tok Syak ni kan. Okey Tok, mungkin boleh share lah lokasi yang tadi tu. Hari Ahad ni launching tempat dekat Negeri Sembilan tu. Okey. Tempat dia semualah boleh kalau share. Saya ada 2 tempat. Pertama di Bangi. Okey. Bangi ni dah lama lah. Daripada 2017 kita di situ. Di section 15 Bangi. Bangi Gateway. Saya Bangi Strike Mall. Belakang Bangi Gateway. Tapi dia Bangi Gateway lagi. Corner lot. Satu lagi Telapak Rembawi ataupun Telapak Warisan Budaya. Perkampungan Warisan Budaya di Rembau. Kampung Sepri. Kampung Tanjung Terap, Sepri, Rembau. So kita akan beroperasi insyaAllah pada bulan hadapan. 4 bulan ni dia punya inilah pembukaan dia. Cuma pada hari kejadian kita ada rakaman. Kita ada rakaman daripada pagi sampai malam. Rakaman tu berkisarkan tentang keadaan di situlah. Ada masak rendang, masak lemang, ada permainan tradisional, lepas tu ada orang main suruling, ada main gendang, kompang, berzanji, semua lah. Aktiviti budaya yang boleh kita carry, kita bawa kat situ. Jadi insyaAllah mana yang berkelepangan jemput datang lah. Dari segi waktu operasi macam mana? Waktu operasi selepas ni, selepas program tu kita beroperasi pagi sampai malam. Pagi sampai malam lah. Galeri pun ada kat sana. Galeri pun ada kat sana, tapi tak banyak macam di Bangi lah. Sebab kita fokus kat sana adalah makanan lah. Kita fokus pada makanan. Lepas tu sebab bas-bas pelancong yang nak ke Melaka, kita divert masuk situ. Dapat sekali masuk lah dia nak Melaka. Tourism lah. Deal dengan tourism lah. Kita buat program kat situ. Tu sebab saya berani claim pemegang sebagai pemegang taruh. Kita jadi yang tempat tu sebagai tempat untuk kita tunjukkan Melayu tu bagaimana. Apa yang nak tunjukkan, bagaimana peribadi Melayu, bagaimana perilaku Melayu, bagaimana seorang Melayu tu. Kita sembang nenek moyang kita dulu hebat kan, Sumatera laut ni dia lah penguasa dia kan, dia ni nak hebat lah Gong. Tapi hari ni apa yang kita ada kan, cerita lama cerita lah. Hari ni kau kena tunjuk yang hari ni kau hebat. Suka throwback kan dulu kan, tapi dia duduk tak ada apa pun kan, pergi minta bantuan JKM kan. Jangan bang, jangan. Kita nak jadi Melayu yang hebat, kita sendiri kena berubah. Kita sendiri tunjukkan kredibiliti kita sebagai seorang Melayu yang berdaya saing, Melayu yang ada disiplin, yang ada vision yang besar. Kan, bukan sembang tapi kita buat. Kita buat lah. Jadi berbuat. Jangan cakap, kita buat. Okey, nampaknya saranan yang sangat pedas dan menyusut kalbu daripada Tok Syak. Saya sendiri terasa tau. Jadi bagi yang berminat, nanti kita akan share detail Tok Syak Rembawi kat sini. Ada juga page beliau di Facebook. Ada yang daripada TikTok kan, TikTok pun aktif kan. TikTok aktif. Kalau nak cari busana ke, cari pending, semua aksesori, keris, pedang, antik baru, semua ada lah. Semua ada. Semua ada. Nanti kita akan share detail kat sini ataupun dekat description, boleh tengok kat situ. Terima kasih banyak Tok sudi hadir. Terima kasih. Saya yang kata terima kasih ni tak panggil saya ni. Kita bukan ada siapa-siapa pun kan. Sudi datang ke platform kita, insyaAllah kita akan cuba meluaskanlah informasi ni, lebih ramai orang tahu dan lebih ramai orang terbuka mata untuk bagi peluang memahami warisan kita yang semakin lama semakin pudar ni. Jadi kita berharap ramai-ramai untuk tekan subscribe, untuk like dan juga follow tetamu kita Tok Syak dalam podcast kali ini. InsyaAllah kita akan ada next podcast dalam siri yang seterusnya pada hari apa?
Pada hari Selasa. Cuba tekan subscribe. Jangan terlepas untuk next podcast. Assalamualaikum. Assalamualaikum.